Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita berada di BW Gabing, Blackwater. Semalam kita ada event dekat Kijal. Hari ini kita akan beraksi di sinilah. Target tak ada apa ini. Cuma kita nak mencari pengalaman. Sebab sampai dah alang-alang dah sampai ke sini, kita turunlah dekat kawasan ni. Satu ketika dulu yang paling top tu. Alright, apa-apa saya update balik. Thank you. Gua bangun tidur. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, dah lancar. Hari ni kita dah lancar. Tapi kita nak main dekat tiang tu tak boleh sebab geng nelayan tengah memukat udang masuk pada semalam tadi. Udang masuk. Semua buka udang ni. Kalau boleh beli ni best ni. Tapi dia tahu nak jumpa siapa. Boleh jumpa, takut kacau dia orang pula kan. Nak beli udang, beli kat pasar lah. Ramai penuh ni. Ramai je udang. Dah lah, saya first time main sini ni. Tengok suasana macam ni pula. Saya lalu kat tepi batu ni lah. Hari ni saya akan terus ke depan. Saya pun tak tahu kat mana nak pergi ni. Target semalam tadi nak main dekat tiang ni. Tapi dah ramai geng nelayan tempatan ni memukat udang. Kita tengok mesti banyak udang ni tau. Penuh tu. Boleh beli lah yang. Ni buat umpan cantik ni jom. Okeylah, apa-apa ni okey. Alhamdulillah kita selamat lancar dengan baiknya. First time lancar di sini. Okey, mudah tadi, tapi pantai tu senangnya lancar. Sekejap je kita ni sekejap je kita maluan ni. Banyak udang banyak. Sekilo beli. Gigi Abi relax lah lalu situ. Yalah, kita terus lah dari rezeki. Kita lari pada nelayan ke rezeki. Alright, apa-apa saya bisa update balik. Kongsi sikit lah. Okey. Best lah. Ni pertama saya mancing sini. Semalam tadi di Kijal ada haus. Ni betul. Ni banyak ni udang ni. Yalah, nanti apa-apa update saya malam balik. Thank you. Okay. Kita main kat sini lah dulu. Tak tahu mana pergi. Main tepi batu ni. Kuat ada rezeki mancing sini. Try sini. Kita ketuk dong. Saya pakai set berat ni. Main jig pakai set berat. Mula nak pakai set ni tadi. Tak berani pula. Takut kan. Okeylah, apa-apa nanti saya update balik. Saya acung dengan saya sampailah di apa tu? Di Gabing ni. Tapi tak tercapai nak main kat tiang tu. Jangan apa-apa, dia update. Thank you.
Nak talang. Kena rombongan nak talang pula ni. Tu ialah. Jam je. Molek ke saya ada apa tu? Ada kelambu tu. Ada kelambu untuk jemur ikan yang warna biru. Tapi itulah buka dia tu lah. Jom. Nak buka dia tu lah, tak tahan tu. Tajam. Seram pula saya. Pakai cermin mata ni lah seram pula. Kau apa rasa ya? Depan sikit. Oh tu ada. Pakai cermin mata polaris dapat gambar. View pula kata. Apa tu? Tak dan pak. Tak dan tunggu dong. Ni nak talang pula. Aduh. Anak aduh orang kata. Tajam. Tak boleh ni. Pedih jom. Kau kata kau tak payah turun dulu. Nak buka payah. Aduh. Dia kena pakai sarung tangan betul-betul tu. Kalau saya kata tangan biasa-biasa tak payah. Ni belakang dia. Kena jari tu. Payah. Hangat lah pula dia bang. Tak ada buat apa. Dia letak yang letak bawah ni. Dia mati. Aduh banyak. Tak boleh. Pedih. Aduh, sakit sangat. Tak ada gumpal lah ikan ni. Sakit nak buka dia. Sakit dah. Aduh, banyak lagi bor. Cukup. Tak banyak-banyak. Ambil yang tu. Dia nak buka dia tu sakit ikan ni. Pedih. Kau nak kutip buat kering ke? Ada lah saya kutip. Ada kain dia senang. Ada. Kutip ya. Buat kering. Okey lah, angkat lu. Ikan tu. Belum mati. Sekali ni. Tapi ikan ni ikan dia buat kering boleh lah. Makan tu. Ikan ni ikan talang. Anak talang aduh kata. Masih dia panggil ikan aduh. Dia nak pegang dia aduh. Sakit duri. Okeylah, dia nak tunjuk. Nak aduh. Banyak aduh ni. Ada lagi ya. Saya tak tulis dong. Tak buat apa lagi dia dah. Tak turun lagi dia ambil lah. Banyak orang. Hilang. Dia lari dia. Ada lagi. Jom. Tengok ada ni. Allah Akbar. Banyak Tapi ikan ni faham lah. Sakit.
hitam di wheel itu. Ni ikan ni kering tak ah. Okey lah, kita update balik. Jom. Elok jom. Jangan salah jom. Seekor bahagia dia jom. Terus slow jom. Kita pergi pula. Kalau ada ni tadi, sedap main tenggiri tadi. Di junjung bawah air ya jom. Boleh habis. Alah, ada je. Mohon. Oh, mak besar pula. Dah okey jom. Air dah. Besar ni. Ini bisa besar ni. Kuat. Angkat dah batu tu. Oh dah. Okey. Omak main kuat. Kita tengok try sekali lagi main dekat ujang tu. Okey, update. Alun dah makin kuat. Nama kisi pun kurang lah kat sini. Kurang lah kisi. Tapi boleh lah lauk-lauk ikan kecil. Ikan selah, kisi dapat juga lah. Untuk kita cari pengalaman mancing dekat apa gebeng ni. Alun dah kuat, makin kuat alun. Kita naik ke slow-slow ke darat lah. Lepas tu kita try ketuk-ketuk kat batu je lagi. Untuk ada lagi ikan. Kalau kita try magic je tu, macam mana lah. Jadi nak main sotong sini kita tak tahu kandang. Kita tak nampak nelayan-nelayan berkumpul. Payah sikit lah kan. Apa target ini pun nak cari kisi. Kisi pula kurang pula. Kalau main kat tiang tu banyak ikan ada duit. Habis tangan sakit. Yalah. Nanti ada strike yang baik saya update. Ini saya tak target pun, tak cari pun ikan yang mega-mega ni tak ada. Kita cari ikan laut je. Memang target sini nak cari ikan laut. Alright. Terima kasih. Abang ni sampai peluk. Thank you. Okey. Update. Okey, selesailah aktiviti memancing di gebeng hari ni. Sekarang ni jam dah pukul 4 dah. Okey. Hasil ini pun tak jadi ikan laut je. Tak kira saja ikan kisi. Kisi pula kurang. Dia adalah sikit selah apa semua tu kan. Selah, serayang, kelisi. Adalah alhamdulillah.
kali ni. Okey, saya berpuas hati memancing di tempat baru, pengalaman baru, kawan baru, semua baru. Alright, setakat tu ialah video saya. Okay, terima kasih kerana menonton. Tunggulah naik video, tak tahu bila. Ni saya tunggu dekat-dekat kot. Jimat ke Begalalang ke. Tengok macam mana. Dan ni pun nanti ada musim kesi pun kita turun pula. Tunggu bulan 8 kot.